Wassabi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. InsyaAllah sebelum kita melabuhkan tirai sini, rasa dia tutup pukul 12 kot. Lepas tu kita pun nak tidur, dan esok ada qiyamul lail secara berjemaah lah pukul 4 di Dewan Solat Utama. Tapi nanti kita tidur kena kat luar lah. Dia tak bagi duduk kat dalam. So insyaAllah dengan berbaki masa ni sedikit perkongsian lah kot, daripada apa yang kita dapat, apa yang kita boleh berkongsi lah. InsyaAllah malam ni saya nak mengurangkan kata-kata daripada diri saya sendiri. Kita lebihkan daripada kata-kata Rasulullah SAW lah. Saya akan memetik beberapa hadis-hadis daripada kitab Riyadhus Salihin dalam bab fadail, dalam beberapa bab lah, fadilat-fadilat, beberapa bab yang terkandung dalam kitab tersebut. Allah Ta'ala telah mengurniakan kita satu nikmat yang banyak. Kita telah duduk bersama di masjid ni, bermula daripada iftar, yang bagi yang iftar lah, dan bagi yang mungkin baru sampai selepas isyak tadi ataupun selepas tarawih lah, datang ke sini kan, atas beberapa banyak kebaikan yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Antaranya kita ada kebaikan dalam membaca Al-Quran. Baru tadi kita buat bersama-sama bertadarus dalam satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di dalam rumah daripada rumah-rumah Allah. Mereka ni buat apa? Yatluna kitaballah, membaca kitab Allah, tadarasunahu bainahum, saling bertadarus di antara mereka, belajar kitab Al-Quran, saling membaca. Illa, kecuali Allah Ta'ala akan beri apa? Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ke atas mereka ini ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa haffathumul malaikah, malaikat akan memaingi mereka semua. Wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah Ta'ala akan sebut setiap seorang ni yang ada dekat kumpulan tadi ni kepada orang yang ada di sisinya, iaitu para malaikat lah. Dalam hadis disyarahkan fiman indah tu adalah malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu kebaikan yang Allah Taala telah kumpulkan kita pada malam ini. Antara lainnya Allah Taala kumpulkan kita dalam kebaikan juga, iaitu kebaikan datang solat berjemaah. Solat berjemaah di masjid lah. Tak kisahlah, mungkin yang ada yang di masjid lain dulu baru datang ke sini kan. Tapi solat jemaah ni pun banyak. Kita pun dah biasa dengar hadis yang pahala solat berjemaah itu lebih baik, afdalu min salatil fadhin bi 27 darajatan, 27 kali lebih banyak. Kalau sesiapa yang dah bekerja, kalau dapat setahun bonus 27 bulan, nak tinggalkan tak company tu? Itu orang gila je boleh tinggalkan company tu. 27 bulan kerja setahun, alamak, kerja 1 tahun 12 bulan tapi dapat gaji 3 tahun. Siapa yang tak nak? Ini kerja 1 bulan dapat gaji 3 tahun, daratlah 12 bulan. So itulah pemurahnya Allah SWT telah memilih kita untuk berada dalam kebaikan solat berjemaah. Dalam hadis yang lain juga disebut tentang solat jemaah, man ghada ilal masjidi aw raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Sesiapa yang pergi ke masjid ataupun pulang daripada masjid, Allah Ta'ala akan sediakan kepada mereka ini satu rumah di masjid setiap kali mereka pergi ataupun balik. Bayang, satu waktu subuh kita pergi, Allah bagi satu rumah dekat syurga. Zuhur satu rumah, asar, maghrib, isyak 5 kali. Di bulan Ramadan dikali pula lagi dengan berkali-kali ganda murahnya Allah Ta'ala terhadap kita. Kalau dekat dunia ni nak beli rumah kat KL ni berapa harga kot? Satu rumah, kalau apartmen pun dah 500,000 sekurang-kurang. Kalau landed tak lagilah 700,000 ke sejuta, 1.5 juta. Itu yang bodoh-bodoh punya rumah lah, tak kira lagi rumah yang besar-besar kan. Allah Ta'ala akan bagi setiap kali kita pergi solat, pergi dan balik. Itu satu kebaikan yang Allah Ta'ala telah kumpulkan kita pada malam ini. Antara kebaikannya lagi, Allah Ta'ala telah kumpulkan kita dalam sesi-sesi kita membaca Al-Quran. Sama ada kita membaca diri sendiri dalam bulan Ramadan, ataupun kita baca secara berjemaah macam tadi, ataupun kita dengar imam baca tadi pun. Sebab apa? Allah Ta'ala janji. Rasulullah SAW sebut dalam beberapa hadis. Antaranya satu hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati
syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran tu hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada sahabatnya, orang yang membaca Al-Quran. Dalam syarah hadis ni apa yang disebut tentang apakah yang dimaksudkan dengan ashabi ni? Ashabi li ashabi ni ai al-qari'in lahu wal amilin bi ahkami wa hadihi. Orang yang membaca Al-Quran tu satu, yang kedua orang yang beramal dengan hukum-hukum yang berada dalam Al-Quran. So itu lagi kebaikan Allah kumpulkan kita pada malam ni. Apa kebaikan lagi yang kita nak pada malam ni? Antara kebaikan lagi Allah Ta'ala kumpulkan kita adalah kita menghidupkan malam-malam daripada malam bulan Ramadan. Ada satu hadis Rasulullah SAW, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang mendirikan malam Ramadan dengan keimanan, dengan ihtisab. Ihtisab ni maksudnya, kalau bahasa kita berkira-kira lah. Kita berkira dengan Allah SWT, bukan berkira beramal, tapi maksudnya, ya Allah, aku buat amal ni kerana dapat syurga, aku buat amal ni kerana dapat pahala daripada-Mu. Kita kena macam tu. Sesiapa yang berharap daripada Allah Ta'ala, kita beramal, mendirikan bulan Ramadan, iman, insyaAllah kita semua ni beriman lah kalau datang masjid ni kan. Tak ada yang pergi batu cave kan. Sorry, tak ada kaitan dengan okey, kita beriman insyaAllah, dan kita mesti berharap dengan Allah SWT. Bila kita buat dua ni, Allah Ta'ala, Rasulullah SAW janji apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan baginya setiap apa dosa yang lalu daripada yang dia telah buat. Dalam hadis yang lain juga disebut secara spesifik, man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Hadis sirah yang sama tapi ada sedikit perbezaan. Jadi dalam hadis yang lain juga disebut man soma, siapa yang berpuasa. Jadi seluruh bulan Ramadan ni kebaikan yang Allah Ta'ala kumpulkan kita, sama ada siangnya, malamnya, daripada kita puasa, daripada makannya, daripada kita bangun pada solat malam, bertarawih, baca Quran dan sebagainya, semuanya adalah untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Itu antara kebaikan lagi yang Allah Ta'ala kumpulkan kita pada bulan Ramadan, spesifik pada malam ini. Apa lagi kebaikan? Antara kebaikannya lagi adalah macam mana Allah Ta'ala beri juga keberkatan kepada sebelum kita nak berpuasa, kita bersahur. Dalam hadis yang lain disebut tasaharu fa inna fi suhuri barakah. Bersahurlah kamu kerana pada sahur itu terdapat barakah. Makan pun dapat pahala. Jadi semua ni kebaikan yang Allah Ta'ala kumpulkan kita pada malam ni. Tambahan lagi ada satu lagi ekstra yang kita buat pada malam ni, yang mungkin kita tak dapat kalau kita buat dekat kat rumah kita ataupun di tempat-tempat lain lah, iaitu kita beriktikaf. Siapa yang tak niat iktikaf lagi di masjid? Siapa yang tak niat iktikaf lagi, sila berniat usalli apa niat iktikaf? Nawaitul iktikaf fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Iktikaf ni ada hukum, ada beberapa hukum iktikaf. Ada 3 hukum iktikaf. Apakah? Pada dasarnya iktikaf ni hukumnya sunat. Tapi iktikaf ni menjadi sunat muakkad pada bila? Pada 10 malam yang terakhir. Dalam hadis diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW, ada beberapa hadis sebagai contoh, kana Rasulullah SAW ya'takifu al-ashra awakhir min Ramadan. Rasulullah iktikaf pada 10 akhir pada bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain, kana Nabi SAW ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Rasulullah ni biasa dia beriktikaf pada bulan Ramadan 10 hari. Tapi pada tahun yang Allah nak mengambil Rasulullah, maksudnya tahun wafatnya Rasulullah SAW, Rasulullah beriktikaf selama 20 hari. Jadi nak kata hukum iktikaf yang kedua adalah sunat muakkad pada 10 malam yang terakhir. Dan hukum yang ketiga adalah wajib lah. Wajib ni kalau kita buat apa? Kita bernazar lah. Aku bernazar nak iktikaf dekat Masjid Nabawi contoh kan. Jadi wajib lah. So kalau tak mampu jangan nak nazar-nazar pelik-pelik kan. Okey. Itu antara kebaikan lagi yang Allah Ta'ala letakkan kita. Dan akhir mungkin saya tutuplah dengan ada satu hadis tentang apabila berpuasa ni kan. Berpuasa, Rasulullah qala Nabi SAW, man lam yada' qawla zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Rawahu Bukhari. Siapa yang berpuasa tapi dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk,
Dan dia sentiasalah masih membuat perkara tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat pun kepada dia untuk meninggalkan makan dan minumnya. Maksudnya apa? Tak ada function lah dia tinggal. Penat saja je, lapar saja je. Lapar dan dahaga je yang dapat. Tapi Allah Ta'ala tak terima pun apa yang dia buat puasa siang hari tu. Sebab dia tidak meninggalkan kata-kata yang buruk. So dalam banyak-banyak hadis-hadis yang kita sebut ni, perkara ini telah satu rahmat Allah SWT kepada umat Islam. Terutamanya kita lah yang hari ni live ada dekat dalam bulan Ramadan ni kan. Ini rahmat Allah SWT. Kita kena ambil peluang ni. Ambil peluang, kita belajar lagi apa yang kita tak ada, tak cukup, kita top up dan sebagainya kan. Dan semua ini dia akan membina diri kita. Macam kalau kita bagi sahabat-sahabat kita mungkin kat luar yang berada di sini sekarang musim exam kan. Jadi nak exam ni kita nak ada bab apa yang tak belajar lagi, bab apa yang tak study kan. Kita akan checklist. Begitu juga kita dengan macam mana kita dalam kehidupan beragama kita lah. Macam mana, apa benda yang kita tak buat lagi mengikut sunnah dan sebagainya. Dan semua perkara ini dia akan membina diri kita lah. Kerana apa? Kenapa kita perlu sangat untuk membina diri kita ni? Rasa-rasa sebab apa perlu? Kalau tak bina tak boleh ke? Orang lain duduk relax tak semayang tarawih pun. Kita semayang 20 sampai ketak kaki kan. Sampai ngantuk semayang 20 kan. Imam baca panjang sangat. So, kenapa perlunya benda-benda seperti ini? Kalau kita dengar balik, kita revise balik apa imam dah baca sebentar tadi kan. Imam di masjid wilayah lah. Banyak imam baca tentang surah Al-A'raf. Al-A'raf sebagai contoh, apa yang ayat-ayat pertama sekali tentang Nabi Musa. Nabi Musa ni macam mana Allah Ta'ala mengubah sejarah kehidupan Bani Israel tu. Pada asasnya mereka ditindas oleh Fir'aun. Macam dah tak ada jalan keluar. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadi wal aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya bumi ini milik Allah SWT. Dan Allah Ta'ala Allah Ta'ala akan mewariskan bumi ini kepada sesiapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah pada orang yang bertakwa. Akhirnya kita tahu kisah Fir'aun, macam mana dia terbalik, Nabi Musa pula dapat kekuasaan. Maksudnya dia orang dapat terlepas daripada azab-azab tersebut lah. Ada banyak lagi kisah-kisah lain yang disebut dalam Quran. Tapi nak menunjukkan bahawa kekuatan itu perlu di dalam diri-diri umat Islam, kerana pada akhirnya mereka ini sepatutnya Allah Ta'ala akan memberikan kekuasaan, ataupun mereka akan menjadi apa, orang kata dunia ni sepatut tunduk kepada orang Islam. Itu yang sepatutnya akan berlaku lah. So itu penting untuk kita membina kekuatan-kekuatan kita, khususnya pada bulan Ramadan yang banyak kita peluang-peluang yang kita ada ni lah untuk kita ambil beramal dan sebagainya. Wallahualam, mungkin sedikit sebanyak. Yang kurang saya minta maaf, kesalahan tu minta betulkan lah kalau ada. Aku qawli hadza, astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi